Hello, selamat datang ke Din Cuba DIY. Sekali lagi saya akan tunjukkan kepada anda cara bagaimana untuk anda men-DIY aplikasi Grab. So, hari ini saya akan tunjuk cara bagaimana kita boleh menghack sistem Grab bagi membolehkan kita punya kadar fare untuk hari tersebut menjadi naik atau tinggi. Jadi kepada anda yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like dan share channel ini bagi mengelakkan anda terlepas video-video terbaru daripada channel saya. Terlebih dahulu anda perlu pastikan anda punya location sistem pada telefon anda dimatikan. Anda pergi ke bahagian setting dan di bahagian atas kanan sekali anda matikan butang tersebut. Sekiranya terdapat notifikasi seperti ini, apa yang anda perlu buat hanya menekan butang close dan pergi ke setup tadi semula. Seterusnya anda buka semula aplikasi Grab Driver. Kemudian anda cuba tekan butang cuaca tersebut. Cuba menekan butang cuaca berkali-kali. Sekiranya ianya perlukan on, anda perlu mengaktifkan lokasi sekali lagi. Pergi ke setting telefon anda, kemudian anda perlu aktifkan location. Buka kembali aplikasi Grab anda, kemudian cuba menekan butang cuaca sekali lagi. Sekiranya masih belum boleh dibutakan, anda perlu menekan butang online. Untuk menghack sistem Grab ini, anda perlu menekan butang cuaca sebanyak 13 kali. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh ya, untuk memastikan hack ini menjadi, anda perlu menekan butang cuaca hujan yang lebat lah. Pastikan sebanyak 13 kali. Dalam masa yang sama anda